Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so video kali ini kita akan discuss. Okay, kita akan discuss kali yang ketiga, keempat mungkin. Okay, kita akan ulang lagi untuk ulang kaji pasar kita. Okay, baik. So Ustaz tak nak panjang-panjang cerita, kita terus. Okay, sebab kita nak fokus soalan yang kita akan buat. Ialah bentuk soalan lebih kurang macam pasar lah. Okay, baik. So hari tu kita dah buat soalan menggunakan yang atas, nombor yang atas. So sekarang kita tengok nombor yang bawah. Okay, ni yang A, ni yang B lah. So letak, okay, yang bawah B So tengok dia punya apa target dia nak. Okay, soalan nak kita bundarkan puluh terdekat. Okay, so tengoklah yang mana puluh. 10, 100 ribu, 10 ribu. So puluh kat 8. Okay, kat 80, tengok sebelah dia. Sebelah 8 ada nombor 7. 7, kalau ikutkan dekat Bukit Bundar tu, dia sebelah kanan. Maksudnya dia di bahagian nombor yang kaya. So, bila 7 ni, sebelah nombor target ni, nombor targetnya 8. Tapi 7 ni nombor rujukan. Bila nombor rujukan nombor kaya, nombor target ni kena tambah 1. So, 8 tambah 1 jadi 9. Terus kita tulis 9 kat sini. 7 yang belakang ni terus kita jadikan sifar. Okay. Lepas tu yang depan ni 6, 5 dan 2 tu kita kekalkan. Okay, sorry, 6, 5 dan 2. Okay, 6, 5, 2. So jadi 65,290. Ini puluh yang terdekat. Baik, untuk ratus yang terdekat, ratus dekat 2 ni ratus. Itu nombor target kita. Nombor rujukan kita adalah 8. So bila nombor rujukan 8 di sebelah kaya, okay, 8 ni dekat Bukit Bundar tu sebelah kaya kan. So 2 ni kena tambah 1. So 2 tambah 1 jadi 3. Okay, 8 dengan 7 jadikan sifar. 5 dengan 6 ni, 6 dengan 5 kekalkan. Okay, kekalkan. So jadilah 65,300. Okay, baik. So ingat Bukit Bundar. Seterusnya, ribu terdekat. Ribu terdekat kat sini 5. Ribu nombor target dia 1000. Nombor rujukan dia 2. Okay, 2 kat Bukit Bundar sebelah bahagian nombor miskin. So 5 ni perlu tambah sifar. So 5 tambah sifar 5 je lah. Yang belakang semua jadikan sifar. Yang depan 6 ni kekalkan. So jadi 65,000 sahaja. Okay, baik. Seterusnya, 10,000 terdekat 6. Sebelah dia 5. Nombor rujukan dia 5. 5 dekat bahagian kaya. So 6 ni kena tambah 1. So 6 tambah 1 jadi 7. Belakang dia semua jadikan sifar. Okay, selesai. So 70,000. Ingat ni cara kita bundarkan. Ustaz laju sebab kita dah ulang banyak kali dah sebenarnya topik ni. Okay, dan seterusnya nombor 2. Nombor 2, okay, kita dah selesaikan satu soalan. Okay, so kita selesaikan soalan seterusnya. Ustaz padam dulu. Okay, ingat kalau soalan berkaitan dengan unknown. Okay, contoh M ni nilai yang tidak diketahui. Okay, antum boleh isi dalam bukit misteri ni. Okay, segitiga misteri ni. Ingat dia punya structure dia, bentuk dia macam ni. Ada kotak, ada 3, 1 kat atas, 2 kat bawah. Okay, kemudian dia ada tolak kiri dan kanan. Okay, kemudian antara 2 kotak bawah tu dia ada tambah. So, ingat, dekat atas ni mesti nombor paling besar. Kalau dalam soalan tambah, nombor paling besar dia selepas sama dengan. Okay, kalau soalan melibatkan tolak. Okay, kalau melibatkan tolak, soalan nombor paling besar dia dekat paling depan A. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan tambah. So nombor paling besar dia adalah 92 ni lah, letak di atas. Okay, nombor paling besar. Seterusnya, yang dekat bawah ni, apa dia? Letaklah 56 dan juga M. Okay, letak 56 dan juga M. So sekarang ni, boleh tak 92 berurusan ataupun buat operasi dengan M? Tak boleh sebab M tak tahu nilai dia lagi. Ataupun M dengan 56 pun tak boleh juga, M tak tahu nilainya lagi. So yang kita boleh buat operasi adalah urusan antara 92 dan juga 56. Di tengah-tengahnya ada tolak. Maksudnya 92 kena tolak dengan 56. So barulah kita dapat M. So buatlah 92 tolak 56. Okay, tolak macam biasa. Okay, 2 tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah. Jadi 8, 2 jadi 12. 12 tolak 6 jadi 6. 8 tolak 5 jadi 3. So ingat, ini jawapan dia. Jangan lupa buat hashtag. Okay, buatlah M sama dengan 36. Okay, ni secara ringkas, secara laju lah. Okay, baik, seterusnya ingat kotak
kotak misteri pula, segitiga misteri ataupun bukit misteri ni. Okay, baik, seterusnya ingat ni video rakaman, so antum boleh ulang banyak kali. Kalau antum ada yang part tak faham, boleh ulang lagi. Okay, baik, so nombor 3, selesaikan soalan di bawah. Okay, kita dah selesaikan soalan 1, tengok soalan nombor 2. Okay, so dia melibatkan pecahan nombor bercampur. Okay, melibatkan pecahan nombor bercampur. Baik, so 5 dengan 2 ni nombor bercampur, nombor bulat ni kita boleh tak buat selesaikan dulu? Yes, boleh. Okay, so nombor bulat kita selesaikan dulu. 5 tolak 2 jadi, okay, 5 tolak 2, okay, jadi 3. Okay. Okay, kemudian kita selesaikan pula pecahan yang kecil ni. Okay, 9/10 tolak 1/10. Okay, 9/10 tolak 1/10. Baik, 9/10 dengan 1/10 ni, okay, 9/10 tolak 1/10. Okay, penyebut dia dah sama ke belum? Penyebut dia nombor di bawah, 10 dengan 10, sama ke belum? Kalau dah sama, okay, atas ni 9 ni boleh terus tolak dengan 1. Okay, 10 kekalkan. So jawapan dia akan jadi 3. 9 tolak 1 yang atas sahaja, yang atas saja. 9 tolak 1 8/10 kekalkan. Okay, 10 kekalkan. Okay, so jadi besar sikit, 3 8/10. Okay, dah selesai ke belum? Belum. Sebab apa? Sebab pecahan 8/10 ni boleh dikecilkan lagi. Okay, boleh dikecilkan lagi. So dalam sifir berapa ada jawapan dia 8 dan 10? Kalau sifir 4 ada 8, 10 tak ada. Kalau sifir 5 ada 10, 8 tak ada. So yang paling senang kita boleh tengok adalah sifir 2. Bila sifir 2, dua-dua ni kena bahagikan dengan 2 untuk kita kecilkan. Okay, so 8 kita bahagikan 2, 10 pun kita bahagikan 2. So dia jadilah 3, 8 bagi 2 berapa? 4/10 bagi 2, 5. So ini jawapan terakhir, 3, 4/5. Okay, ingat kalau boleh kecilkan pecahan tu, kecilkan. Tak boleh, tak apa, biar saja. Okay, so seterusnya kita tengok soalan seterusnya melibatkan, okay, masa dan waktu, iaitu minggu dan hari. Okay, tengok sini, soalan dia nak minggu dan hari. Terus ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari. Okay, ingat yang ni dulu. Ingat yang ni dulu. Apa kita guna ke tak? Kita tengok lagi. Okay, now, so dia nak 5 darab 3 minggu 3 hari. So 3 minggu 3 hari. Boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Ataupun antum nak buat macam yang Ustaz buat sebelah ni pun boleh. Bahagikan siap-siap rumah minggu dan hari. Kalau dalam soalan 1 ni, bagikan siap-siap rumah tahun dan bulan. Okay, so ni cara yang kedua. Soalan 2 ni Ustaz buat cara yang kedua. Terus darab 3 minggu 3 hari darab dengan 5. Okay, dua-dua cara boleh. Dua-dua cara diterima. Okay, so 3 darabkan dengan 5 jadi 15. Okay, 15. Dan 3 darab 5, ini pun 15. Okay, so now dekat bahagian hari ni, lebih tak seminggu? Lebih ke tak seminggu? Seminggu 7 hari je kan? Seminggu 7 hari saja. So dia lebih seminggu. So kita kena tolak lah. Kita tak nak bagi dia lebih daripada 7 hari. So kita kena tolak lah seminggu. Seminggu dalam hari adalah 7 hari. So kita tolak 7 hari. Okay, kalau kita tolak 7 hari, baki dia agak-agak ada lebih lagi tak 7 hari? Kita cuba tengok dulu So kita tolak dulu 5 tolak 7 atau 15 tolak 7 jadi, okay, 7, 14. So 8 lah kan? 8. Okay, now 8 lebih tak lagi 7 hari? Lebih. So tak boleh tolak 1 minggu saja, kita tolak 2 minggu, iaitu 2 minggu bersamaan dengan 14 hari. Bila kat sini kita tolak 2 minggu, iaitu 14 hari, kat sini kita kena tambah 2 minggu. Okay, 14 hari bersamaan dengan 2 minggu. Dekat hari kita tolak kan, kita tambahkan dekat minggu. Sebenarnya ianya adalah proses kita transfer, kita bawa dia, kita tukar dia daripada hari bawa ke minggu. Itu je. Okay, so sekarang ni kita tolak lah. Allah. Okay, kita pun tolak 15 tolak 14, 1 hari. 15 tambah 2 jadi 17 minggu. So ini jawapan dia. Okay, 17 minggu 1 hari. Okay, selesai. Baik, seterusnya, ingat kalau tak faham boleh ulang balik video ni. Seterusnya, okay, soalan bawah ni kita dah selesaikan dekat sekolah. Okay, so soalan dia sama je lah. Yang penting antum kena ingat
1 kilometer ni. Pertukaran unit ni. 1 kilometer 1000 meter, 1 liter 1000 mililiter. Okey. So ingatlah. Dan ingat juga kalau kecil, okey, nombor unit yang kecil nak tukar ke nombor yang besar, okey, dia kena bahagi. Okey. Kalau terbalik besar nak tukar ke kecil, dia kena darab. Darab berapa bahagi berapa depends on unit yang dia nak. Kalau melibatkan liter mililiter, 1000 lah nilai dia. Kan 1000 lah nilai dia. Kalau melibatkan sentimeter dengan milimeter, 10 nilai dia. Okay, so kena tengok depends on unit apa soalan tu sediakan. Okay, baik, so ni Ustaz tinggalkan je lah. Okay, so kita tengok kat sini. Soalan ni semua dah selesai. Okay, tu boleh buat rujukan balik. Kalau tertinggal boleh pause video ni. Okay, boleh salin lah. Salin dan cuba fahamkan, jangan salin saja. Okay, salin dan fahamkan. Ingat balik apa yang Ustaz dah ajar dalam kelas. Okay, ingat balik apa yang setiap percakapan kata-kata Ustaz tentang soalan-soalan ni. Okay, so soalan seterusnya nombor 6, Raja Dewa menunjukkan permainan kegemaran murid tahun 4. Okay, ni pun kita dah selesaikan dah. Ini senang je lah. Dia buat jadual ni nama dia jadual piktograf lah. Okay, jadual piktograf. Baik. Dia ada tulis tak kat sini? Dia tak ada tulis. Dia ada tulis dekat soalan yang bawah ni kot rasanya. Mana ya? Okay, kita dah banyak dah selesaikan yang ni kan. Okay, kat bawah lah ni. Bawah ni contoh. Okay, soalan jadual piktograf. So samalah dekat yang atas ni tadi. Okay, cuma yang ni lagi senang. Sebab apa? Dia dah siap sediakan dah. Okay, jadual piktograf ni dia menunjukkan. Tengok, yang penting tu kena tengok dekat bawah ni. Piktograf dia mesti ada rujukan dia. Dia wajib ada rujukan kat bawah ni. Okay, supaya kita tahu setiap satu-satu simbol tu mewakili berapa nilai dia. Contoh macam ni, dia kata satu simbol orang ni mewakili 6 orang murid. Maksudnya yang ni 6, yang ni 6, yang ni pun 6, yang ni pun 6, yang ni pun 6. Semua 6. So tambahlah semua. 6, 6, 6, 6, 6, 6 darab 5 sama dengan 30. Yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 6 darab 7, 30. Sorry, 6 darab 7, 35. 6 darab 7, 42. Okay, seterusnya. Catur 1, 2, 3. 6 darab 3, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 darab 6, 36. Okay, baik. Seterusnya. So, ini kita dah tahulah, kita kira siap-siap. Tapi tak baca soalan lagi. Tengok soalan dia nak apa. Permainan apakah yang paling digemari? Ingat dia kata paling digemari. Maksudnya paling banyak lah. Yang paling banyak kita dah kira sini. 30, 42, 18, 36. So, kita dapat detect 42 paling banyak. Paling banyak maksudnya bola sepak lah. So, terus tulis jawapan dia bola sepak. Okay. Soalan yang bawah, nombor 2. Dia kata, apakah permainan yang kurang digemari? Kurang tu maksudnya paling sikit. Okay, yang paling sikit dalam kes ni kita tengok 30, 42, 18, 36, 18. So, apa sukan dia? Apa dia punya permainan dia? Catur. So, tu dia jelas catur. Itu saja. Dia tak minta, dia tak tanya berapa orang, berapa ramai. Okay, so tak perlu tulis nombornya. Okay, so ikut soalan lah. Kalau soalan minta, nak dia tanya berapa orang, tulis sekali dengan berapa orang. Okay, kalau tak payahlah. Okay, buat macam tu saja. Okay, ingat paling digemari, yang ni kurang digemari. Alert, tengok betul-betul soalan, baca soalan betul-betul. Okay, seterusnya, jadual di bawah menunjukkan isi padu air dalam sebiji botol A dan baldi B. Yang ni yang Ustaz kata awal tadi, melibatkan pertukaran unit. Okay, so ingat ni yang tu kena ingat tau ni wajib ingat ni. Okay, 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okay, sebab dalam soalan ni dia melibatkan isi padu dan ia melibatkan unit liter dan mililiter. Okay, so kita kena ingatlah 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okay, baik. Seterusnya, ni tadi Ustaz tunjuk lah. Mililiter kecil, liter besar. So, kecil dia nak jadi besar, dia mesti buat operasi bahagi. Ni bahagi ni. Okay, baik. So, kita tengok dulu. Ustaz padam dulu. Okay, Ustaz padam dulu. Ustaz ulang balik ni. Ustaz ulang balik kali ke-3 ke ke-4. Okay, tak salah Ustaz, kali ke-4. Baik, so sekarang ni soalan 1. Dia kata tukarkan 5000 ml kepada liter. Itu soalan yang pertama. Dia nak 5000 ml ni dekat baldi B ni menjadi liter. Okay, menjadi liter. So,
5,000 mililiter. Ingat, mililiter nak jadi ke liter, iaitu kecil ke besar, kena buat operasi bahagi. So bahagi berapa? 1 liter 1000 mililiter. So dia melibatkan 1000. So bahagi 1000 lah. Okay, bagi 1000. Okay, so senang je. Bila bahagi 1000, potong je sifar belakang, sifar belakang, sifar tengah, sifar tengah, sifar depan, sifar depan. So tinggallah 5 dengan 1. 5 bahagi 1 sama dengan 5. 5 apa ni? Yes, 5 liter. Inilah bentuk bahagi. Dia sebenarnya kita boleh buat dalam bentuk pecahan. Ustaz buat kat atas ni benda yang sama tau. Benda yang sama sahaja. Okay, pecahan ni bagilah kan. So 5,000 sini mililiter kan. Okay, so potong je sifar. Tinggallah 5 dengan 1. 5 bahagi 1 sama dengan 5. So benda yang sama lah. Okay, benda yang sama sahaja. Okay, benda yang sama sahaja. Tak perlu tu nak bagi kat sini, tiba-tiba kat sini berapa? Sini 5,000, tiba sini 1,000. Tak payah. Terbalik. Terbalik pula. Okay, sini 1,000, sini 5,000. Tak payah. Okay, sebab dia nombor dia dah senang dah menyebabkan 5,000 dengan 1,000. Okay, senang je. Okay, jangan complicated kan, jangan susahkan benda yang mudah. Okay, baik, seterusnya nisbah. Okay, ingat nisbah. Okay, tadi pun dalam kelas dah pesan dah. Nisbah, nak buat nisbah, pastikan unit dia sama dulu. Kalau unit tak sama, tak boleh kita buat nisbah. Okay, contoh tadi Pemulaannya soalan bagi botol A, unit dia 1 liter, baldi B 500 mililiter, unit tak sama. So tak boleh buat nisbah. So sekarang ni kita dah dapat jawapan, baldi B 5 liter. So maksudnya 5 liter, kan dia dah jadi sama unit lah. Ni kan dia sama dengan 5 liter. Kan sama ni, liter dengan liter, bolehlah buat nisbah. Okay, dah sama, bolehlah buat nisbah. Okay, baik. So nyatakan nisbah dua air di dalam botol A kepada baldi B. Okay, dia kata A dulu, baru B. So ni nombor 1, yang ni nombor 2. Okay, so yang depan ni 1, belakang ni 2. So ni A, yalah. Okay, ni nombor 1, ni nombor 2. So botol A tadi berapa nisbah dia? Okay, 1 liter, so 1 saja. So baldi B dah dapat 5 liter, so 5 je lah. Okay, perlu tak buat unit dekat nisbah? 1 liter nisbah 5 liter. Tak boleh, tak perlu. Okay, tak payah buat unit. Okay, unit tu kita buat awal-awal tu, kita detect bagi dia sama unit untuk menentukan dia boleh buat nisbah ke tak. Okay, kalau tak sama unit, samakan dulu unit, baru boleh buat nisbah. So ini saja jawapan dia, 1 nisbah 5. Okay, so alert dengan soalan. Tengok soalan tu. Baik, seterusnya nombor 8, selesaikan soalan di bawah. Okay, soalan di bawah. Yang ni pun kita dah selesaikan dah. Okay, yang ni 15 kan, sifil 15. Ingat tak Ustaz kata sifil 15? So kita buat sifil 15. Kan, buat sifil 15. Boleh tak Ustaz kalau nak buat 15 darab 4 dulu? Boleh tak 15 nak darab dengan 4 dulu? Pun boleh. Contoh 15 kalau darab 4 dapat berapa? 15 darab 4. Kan, dia dapatlah 60. Pun boleh juga kan. So okay, kat kelas Ustaz tunjuk bahagi dulu 90,000 bagi 15. So dalam soalan video ni kita cuba buat darab 15 darab 4 dulu. Okay, tak ada masalah. Sebab dia, ingat Ustaz pernah share sebelum ni, kuda baca tu, kuda baca tu, ataupun tato. Ada yang buat cato, ada yang buat tato, tak kisahlah. Okay, so dia terbahagi kepada 3 bahagian. Ku 1 bahagian, daba 1 bahagian, tato 1 bahagian. So 3 bahagian ni kalau jumpa, so priority ataupun keutamaannya jumpa kurungan, buat kurungan dulu. Okay, darab bahagi, kemudian barulah tambah tolak. So itu turutan dia. Okay, itu turutan dia. So dalam kes ni dia hanya melibatkan bahagi dengan darab. So bila darab dengan bahagi darab ni, tak kisah nak buat darab dulu bahagi dulu pun boleh. Okay, nak buat darab bahagi kemudian pun boleh, terpulang. Yang penting dia dalam satu kumpulan yang sama. Melainkan kalau ada bahagi dengan situ satu lagi dia ada ada tambah dengan bahagi. Kan, A tambah B bahagi C. So kalau macam ni dia ada tambah dengan bahagi. Kalau tengok sini bahagi kat nombor 2 kan, baru kat tambah kan. So kenalah buat bahagi dulu. Dapat jawapan baru tambah dengan A.
Okey, so tu rule dia, Kuda Batato. Okey, peraturan dia, rule dia. Baik, so sekarang ni dia melibatkan bahagian darab dalam satu pula yang sama. So kalau kita nak buat darab dulu pun boleh. Okey, so dalam kes ni kita darab dulu 15 darab 4 dapat 60. Kemudian barulah bahagi. Siapa boleh congak, buat je terus pecahan macam ni. Okey, siapa tak boleh, kena buat bahagi macam biasa lah. Okay, rumah bahagi macam biasa. Okay, dalam kes ni sifir 6. Okay, kita tengok sifir 6. Kita abaikan dulu sifar belakang ni. Okay, kita buat sifir 6 kan, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Tengok sampai jumpa 90 ataupun yalah yang paling dekat lah okay, berapa? Senang, kita terus skip lah Kalau 6 darab 10, 6 darab 10, 60, 6 darab 11, 66, 6 darab 12, 72. Jumpa tak 90? Tak jumpa lagi. Okay, tambah lagi 6. Jadi sahabat sebelah 78. Atau kalau antum nak buat secara orang kata apa, satu per satu pun boleh kan. Dalam kes ni kita jumpa 6. So kita tengok kat sini, tak payahlah buat banyak-banyak, kita buat sikit-sikit. Kita buat sikit-sikit sikit-sikit. Okay, kita buat ni dulu. Kita tengok yang ni dulu, 90 dulu. Okay, 60 dengan 90, 60 dengan 90. Nak apa 90? Tak ada. Paling hampir 6 tu sendiri, iaitu 1. Buang yang ni, letak 1 sini. Okay, so ada baki tak? Yes, ada baki. Dia akan jadi baki berapa? 3. 6 tolak 9 tolak 6, 3. So akan jadi 30. Okay, dia akan jadi 30. So macam ni Ustaz kata okay, takut antuan tak nampak lah Ustaz buat terus bentuk lazim macam biasa lah macam biasa lah, supaya antuan lebih nampak. 9,000 ke 90,000? 90,000. Okay, kat sini kita letak 1, 6, 60 tolak 60 terus 3 sifar, buat terus sifar jadi 300. Okay, 6 darab apa? 30, 6 darab 5 kan. So kat sini 5 dapatlah 30. Tapi sebabkan ini 60, dia jadi 300 lah. Tolak, habis. So yang ni sifar, yang ni sifar, habis. So jawapan dia jadi 1,500 apa ni? Jangan lupa unit, ringgit. Okey, RM ringgit. Okey, ingat ringgit. Jangan lupa unit. Siapa buat macam ni, buat sama dengan kat sini pun boleh. Atau dia nak salin balik, dia salin balik kat bawah ke kat sebelah ke, RM 1,500 ringgit. Buat hashtag pun boleh. Okey, so macam itulah cara dia. Baik, so buat macam ni je lah, senang jimat ruang. Okey, yang ni pula sama juga. Kalau nak buat darab dulu boleh, ataupun nak bahagi dulu pun boleh, terpulang. Okey, kalau dalam kes ni katalah kita buat apa? Kita buat bahagi dulu. Okey, nak 12, kalau darab 3, 36. Okey, so kita buat bahagi dulu lah So kita buat bahagi dulu. RM 81,060 bahagi 3. Okey, so 8 dengan 3 boleh bagi. Paling hampir 3 darab 2 dapat. Sorry, Ustaz buat warna lain lah So dia Ustaz nak kena cepat, sebab ialah Ustaz kena upload video ni, Ustaz dah lambat untuk study. Takut ada yang tidur awal. Okey, 3 darab 2 sama dengan 6. So tolak 2, 1 turun. 3 darab 7 sama dengan 21. Habis. Sifar turun, 3 darab sifar sama dengan sifar. Habis. 6 turun, 3 darab 2, 6. Habis. Sifar turun, 3 darab sifar sama dengan sifar. Habis. Okey, so dah dapat 27,000 20 ringgit Ni RM. Selesai? Belum. Kena darab dengan 12. So darab dengan 12. 27,000. Okey, 20 ringgit. Darab dengan 12. Okey, darab dengan 12. Sorry, Ustaz buat warna lain pula supaya nampak. Semua kena darab dengan 2 dulu. Sifar darab 2, sifar. 2 darab 2, 4. Sifar darab 2, sifar. 7 darab 2, 14. 1 dekat atas. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Okey, selesai. Kita darab pula dengan 1. Okey, sifar darab 1, sifar. 2 darab 1, 2. Sifar darab 1, sifar. 7 darab 1, 7. 2 darab 1, 2. Kemudian kita tambah. Okey, sifar. 4, 2, 4,
12 3. RM kat depan. Ini jawapan dia 32,324,000 324,240 ringgit. Okay, so inilah dia punya cara buat dia. Okay, selesai. Kita terus soalan seterusnya. Ini senang lah sebenarnya. Okay, ini senang je. Buat bahagi dengan darab macam biasa je. Yang penting antum kena hafal C, hafal sifir. Okay, soalan seterusnya, koordinat. Okay, so Ustaz nak ulang balik ke? Koordinat ni rasanya senang juga. Semua dah faham kan? Yang penting bila buat koordinat, dia mesti buat X dulu baru Y. Okay, baru Y. Mana X? Ni X. So maksudnya baca nombor yang bawah dulu. Okay, tulis nombor bawah dulu, baru yang Y. Barulah yang tepi ni Y. Okay, sorry tak sama. Ya. Macam tu. Okay, X dulu baru Y. Ingat ni nombor 1, Y nombor 2. Dan dia mesti kena ada koma dan dia kena ada kurungan. Ini format untuk buat koordinat. Okay, so yang ni senang je. Kita refresh sikit je lah. Okay, sebab kita baru belajar dan yalah senang ingat kan benda ni kan. So kita tengoklah penyu, koordinat dia apa. Okay, ni penyu kan. Contoh kita tengok penyu ni sini. Okay, tengok yang X dululah 1. Kemudian Y dia 2. Dia adalah dalam kurungan 1,2. Ular pula. Okay, ular mana ular? Ular atas ni kan. Tengok X dia dulu. Gunalah pembaris kalau soalan dia tak ada petak-petak. Tapi selalunya soalan periksa dia adalah dalam satu kertas tu, dia ada dalam kotak-kotak lah. Okay, senang tengok lah. Okay, so jadi ular 3 dulu. Okay, ni 3. Kemudian Y dia 5. So 5. So jadilah 3,5. Oh sorry, 3 hilang. Dia koordinat dia senang je lah. Macam Ustaz kata lah. Format dia, antum kena tahu bacaan dia adalah macam ni je. X, Y. X tu yang bawah melintang. Okay, Y yang atas menegak. Okay, so seterusnya tu selesai lah. Ini senang je. Garisan. Garisan selari. Selari apa keyword dia? Sama arah. Sama arah. Lagi satu, dia tak bersentuhan. Okay, tidak bersentuh. Ustaz ringkaskan je lah. Tidak sentuh. Okay, tak sentuh maksudnya dia tak sentuh dua garisan ni. 1, 2. Mana dia sentuh kan? Kalau dia lurus sampai daripada Johor ke Kedah pun dia tak bersentuhan. Okay, so ni contoh garisan selari. Ingat selari. Okay, so senangnya ni buatlah. Kalau nak buat nak panah boleh, tak buat pun tak apa. Yang penting nampak garisan tu dia satu arah yang sama dan dia tidak bersentuhan. Okay, bawah ni pula isi padu. Okay, ingat isi padu formula dia panjang darab lebar darab tinggi. Okay, panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Okay, Ustaz bulatkan lah ni panjang darab lebar darab tinggi. Ingat formula ni sama untuk isi padu, berbentuk kubus dan kuboid. Okay, so dalam kes ni kita tengoklah. Panjang dia ada 6 cm, lebar dia 4 cm dan tinggi dia 10 cm. So buatlah 6 cm darab 4 cm darab 10 cm. 6 darab 4 24 darab 10 240 cm padu. Wajib tulis 3 ni padu ni sebab kita darab 3 kali cm kan. Padu kita darab 3 sisi kan, panjang lebar tinggi. So sebab itulah dia ada 3 kecil ni. Nama dia apa? Nama dia padu. Okay, ikut unit. Kalau soalan tulis cm padu lah. Kalau meter padu. Okay, terpulang ikut unit. Kalau dia tak tulis cm ataupun meter, dia tulis unit saja. Kan sini contohnya 6 unit, 4 unit, 10 unit contoh So jawapan dia pun 240 unit padu lah. Okey, perkataan unit tu. So ikut soalan dia bagi unit apa. Okey, selesai. Baik, seterusnya jadual menunjukkan bilangan medal yang diperoleh dalam satu pertandingan. Okey. So dia dah bagi semua nilai ataupun bilangan medal tu. Emas ada 50, perak ada 25, gangsa ada 25. Okay, so maklumat yang dia nak sampaikan kita jelas benda tu. Okay, faham jelas. So now soalan dia kata kira jumlah medal yang diperoleh. Ni senang lah. Jumlah maksudnya tambah semualah. 50 tambah 25 tambah 25. Okay, 25 dengan 25 ni kan 50. So 50 dengan 50 kan jadi 100. Semuanya antum tak bolehlah assume macam tu saja terus buat soalan, terus buat jawapan 100 medal. Kan 100 medal. Lepas tu pun buat sama dengan mana operasi tambahnya? Tak ada. So kena buat juga, tunjukkan operasi tu antum buat ni, tambah ni.
Okey. Kalau soalan senang macam ni, buat ayat matematik saja pun tak apalah, dah boleh dah. Tapi kalau nombor yang lain, buatlah bentuk lazim. Tak cukup ruang kan, ni dia bagi ruang ni pendek je, tak cukup nak tambah 3 nombor. Boleh guna ruang di tepi ni kan, 50 tambah 25. Tambah, ingat kalau tambah boleh banyak layer, banyak level, banyak tingkat. Okey. So tambah semua ni jadi 10, nombor 1 ke atas, 1 tambah 5 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10. Jadilah 10 medal. Okey. Macam itulah. So seterusnya medal ke pingat. Dia tulis medal lah, kalau pingat lah. Okey. Okey, nombor 2, berapakah peratusan? Okey, peratusan. Ingat, peratusan wajib. Okey, yang pertama, peratusan wajib dia per dengan 100. Okey, wajib per dengan 100. Okey, kalau dia tak per 100 lagi. Okey, dia tak per 100. Okey, contoh kalau macam A per 100, so jawapan dia, peratusan dia A peratus lah. Ni saya buat dalam bentuk huruf A peratus. Sebab apa? Dia dah per 100 siap-siap dah. Tapi kalau dia bukan, sekejap Ustaz, tak payah guna ni, Ustaz guna ni. Okey, contoh kalau dia bukan per 100, dia per 50 contohnya, dia tak 100 lagi, wajib darab 100. Mesti wajib darab 100. Baru kita boleh dapat jawapan dalam bentuk peratusan. Okey, peratus. Faham So dalam kes ni, bagilah 100. Contoh A ni kita letaklah nilai lah Kita tak ada nilai pula. Okey, 2 50, 100 bagi 50 sama dengan 2 kan. So 2 darab 2 sama dengan 4. Jadilah 4%. Okey, macam tu. Okey, selesai Baik. Okey, so tengok soalan ni. Soalan ni dia kata, Ustaz ulang balik lah Ustaz ulang balik. Okey, dia nak peratusan medal apa? Medal yang mana? Medal yang perak. Okey, perak kita tahu dah. Perak tadi berapa? 25. So kita tahulah 25. Perak, sorry Ustaz buat banyak-banyak warna supaya tu senang ingat kot, insyaAllah. Perak 25 per dengan jumlah keseluruhan. Semua medal ada 100. Okey, cuba tengok 25 per 100. Dia punya penyebut dah 100 ke belum? Dah 100. So daripada sini sebenarnya antum terus boleh buat sama dengan 25%. Siap. Okey. Kalau tak yakin juga, tak boleh Ustaz, ana kena darab 100 juga. Ikutlah, boleh je antum darab je 100. Tapi hasilnya sama. Okey. So 100 kita boleh bagikan 100, tinggal 25 seorang-seorang, jadilah 25%. Okey, pun boleh juga. Nampak tak Okey, senang Baik, senang saja insya-Allah. Tak faham boleh ulang balik video ni. Seterusnya, okey, kita nak cepat insya-Allah supaya antum boleh study cepat. Ibu beli 5 meter kain. Okey, ni melibatkan kadaran. Ingat kadaran, tolong buat kotak ni. Tolong buat kotak. Okey, supaya antum lebih jelas apa pembahagian unit. Nombor ni dekat mana, nombor ni dekat mana. Okey, 5 meter kain langsir. Okey, 5 meter kain langsir. Dan juga berharga RM45. So kat sini kita ada, kat kotak kita ni kita ada kain langsir dan juga ringgit, berapa ringgit. Okey, contoh kita buat dulu kain langsir. Kita buat kotak dulu Okey, buat kotak. Kotak ni wajib ke Ustaz? Kotak ni tak wajib, tapi siapa yang tak nampak lagi ataupun masih keliru lagi, okey, buatlah kotak ni. Okey. Baik, so isilah kat sini kita buat kain. Kat sini kita buat ringgit lah, RM lah bagi 2. Okey, kain tadi 5 meter. Awalnya 5 meter bersamaan dengan RM45. Okey, so soalan dia kata apa? Berapakah wang yang perlu dibayar jika ibu ingin membeli 12 meter? 2 meter kat sini ke? Salah. Okey, 2 meter dia bahagian kain lah kan. So tulis kat sini. So kat sini apa dia? Tanda soal. Benda yang kita tak tahu lagi. So kita tahulah kalau tanda soal kat sini. Sini mula dia. Kemudian dia pergi sebelah, dia kena bahagi. Dia pergi bawah pula, dia kena darab. Okey. So kita tahulah 45 bahagi 5 dulu. 45 bahagi 5. Okey. 45 bahagi 5 berapa? Dalam sifir. Senang je kan? 9. Okey, 9. So ni 9 lah. Sorry, kita terus buat macam ni lah 9. Okey, kemudian dapat 9. 9 darab dengan 2 darab dengan 12. Okey, 9 darab dengan 12.
Tak yakin macam ni, tak apa. Buat baru. Okay, buat baru. 12 darab 9. Buat je bentuk lazim baru. Ada ruang kan? Banyak ruang. Guna. Manfaatkan. Okay. Kalau siapa yang tak boleh nak potong-potong, congak-congak lagi ni, buat je bentuk lazim macam biasa. Okay. Tak ada masalah pun. Okay. 2 darab 9. Berapa? 2 darab 9. 18. 1 darab 9 tambah 1 10. So jadi 108. So inilah dia jawapan dia 108. 108 ni dekat sini. 108. Okay. 108 ni kat sini. 108 apa ni? 108. Oh, dia ringgit. So jawapan dia RM 108. Okay, 108 ring 108 ringgit. Okay, macam tu lah. Okay, boleh sorry Ustaz laju. Macam biasalah, antum boleh apa nama tu, ulang balik video ni, tak ada masalah. Okay, ulang balik je video ni kalau antum rasa tak faham lagi, tak yakin lagi. Okay. Okay, baik, selesai soalan ni. Seterusnya, ibu mengambil masa 6 jam untuk menjahit. Sama juga, ini pun kadaran. Okay. So asingkan, buat kotak, asingkan. Kalau soalan ni dia nak berkaitan dengan jam. Okay, jam dan minit. Ni panjang sikit ni. Okay, ni panjang sikit. Ustaz ulang balik. Ni ialah macam biasalah Ustaz cakap ini kali ke-3 atau ke-4 kita ulang soalan ni. Okay. So Ustaz harap antum lebih mudah faham lah, sebab dah kali ke-4 atau kali ke-3 dah ni kan. Ustaz ulang benda ni, benda yang sama je. Okay, benda yang sama sahaja. Sekejap Ustaz padam dulu. Okay. Okay, mana dia tulis pensel ni. Okay, dah. Okay. Pasang 6 jam. Okay, 6 jam ni 4 pasang. Okay, 4 pasang kat sini. Okay, 6 jam 4 pasang. Okay. Berapakah dalam jam dan minit untuk 3 pasang? So 3 pasang. Okay, sekarang ni tanda soal dia kat mana? 3 pasang tau. Ingat tau, dia nak 3 pasang. So tulis 3 kat bahagian pasang lah. Jangan pula pergi tulis 3 dekat bahagian apa nama ni, jam. Salah lah. Okay. Okay, seterusnya jam mana? Kenapa dia hilang ni? Hello. Alamak, dia tak respon. Okay, sebentar. Dia nak rehat kot. Okay, dia nak rehat. Alhamdulillah, ada dah. Kenapa dia asyik hilang? Mungkin yes, hello show. Okay. Baik. So 3 kat sini. So sini tanda soal. So bila tanda soal sini, mula kat sini lah. Kan, mula. So sini kita bahagi. Dan ke bawah ni kita dah darab. So 6 bahagi 4 darab 3. Okay, 6 bahagi 4 darab 3. So 6 bahagi 4. Okay. Antum nak buat macam mana? Nak buat dalam bentuk pecahan ke? Nak buat dalam bentuk bahagi macam biasa? Kita pulang. Siapa boleh buat congak, buat pecahan. Tak boleh buat macam biasa. Okay. So Ustaz buat macam biasa dulu lah. Okay. Macam ni. Okay. 4 darab berapa? Dapat 6. 4 darab 1 je lah kan. 4 darab 1. Dapat 4. Tolak jadi 2. Ada baki? Yes, ada baki. Letak titik perpuluhan. Tambah sifar. 4 darab apa? 20. 4 darab 5. 20. Habis titik. So 1.5. So now kena darab dengan 3. 1.5 darab dengan 3. Okay, jadi kita tengok dia kat bahagian apa? Bahagian masa ke, jam ke, bahagian pasang. 5 darab 3 sama dengan 15. Tambah 1 kat sini. 1 darab 3 tambah 1 jadi 4. Okay, jadi 4.5. Okay, 4.5. 45 ni berapa jam, berapa minit? 4.5 ni berapa jam, berapa minit? Okay, ingat. Okay, dia nak dalam bentuk jam dan minit. Dia bukan nak jam sahaja. Okay. So bila 4.5 ni nak tahu dia berapa jam per minit. Ingat sifar perpuluhan 5. Okay. Saya pecahkan dulu. 4.5 ni dia terhasil. Dia boleh juga kita hasilkan daripada 4 tambah dengan 4 tambah dengan sifar perpuluhan 5. Jadi 4.5. Baik, sifar perpuluhan 5 ni dia bermaksud dia adalah setengah. Okey, setengah maksudnya kalau setengah jam sama dengan setengah jam sama dengan berapa minit?
30 minit. Okey, 4 yang depan ni, ini adalah jam. So terus antum boleh buat jawapan dia adalah 4 jam 30 minit. Okey, habis. Sorry Ustaz buat laju sikit. Nanti antum pause ataupun ulang balik lah. Okey, ni jawapan dia dekat bawah ni. Okey, baik, seterusnya sama juga sata kata tadi. Okey, ni koordinat. So cari yang sama, x, y. Okay, ni Ustaz teruskan je lah. Okay, ni contoh soalan macam ni. Dia kata tandakan pada satah, okay, pada satah kata sini sahaja. So maksudnya antum tak perlu buat kat sini, tak perlu. Okay, soalan macam ni kita just tanda saja dekat satah kata yang dia dah sediakan kat atas ni. Ni so soalan tu terus ni Ustaz bulat besar-besar gambar tak lelat besar tu kan. Okay, baik, yang ternampak. So itu saja jawapan antum dekat situ saja. Okay, baik. Seterusnya, yang ni melibatkan nisbah. Okay, so yang ni pun sama macam tadi lah, tak ada masalah lah, insyaAllah. Yang penting unit lah. Kalau dalam jadual ni dia buat ada unit yang tak sama, samakan unit dulu. Okay, samakan unit terlebih dahulu. Okay, dan lagi sebab nak buat nisbah lagi lah, kena samakan unit. Ingat 1 kilogram. Ingat ni ada kat atas kot Ustaz buat sebelum ni. Mana dia? Tak ada Okay, so 1 kg, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okay, ni Ustaz buat laju-laju ni memang tak tersusun dah ni. Okay, sebab kita nak cepat. So untuk kena ingat lah ni, bila unit dah sama, barulah kita boleh buat nisbah. Unit dah sama, samakan unit terlebih dahulu. Okay, itu je lah. Habis, yang ni pun sama. Okay, fahamkan soalan, baca soalan betul. Okay, perimeter. Perimeter ingat dia tambah berulang kali, tambah setiap sisi. Ingat, perimeter tambah semua sisi. Ada 4 sisi tambah 4, 4. Ada 5 sisi tambah 5, 5. Ada 6 sisi tambah 6, 6. Okay, perimeter. Ingat perimeter. Tapi kalau luas, contoh luas segi 4, kena darab panjang darab lebar. Okay, luas segi 4, panjang darab lebar. Sekejap, bawah ni ada tak yang segi 3? Tak ada Habis. Okay, ingat Ustaz buat sikit nota kat sini lah. Yang ni antum boleh buat terus tau. Masuk je, dapat je kita soalan, terus buat. Kalau antum takut lupa, terus buat. Ni kira luas luas. Luaskan kuasamu. Okay, luas. Okay, petak macam ni, tak kisahlah petak macam ni ke, petak macam ni ke, segi 4 sama, segi 4 tepat ke. Okay, tetap dia punya formula dia panjang darab lebar. Kalau segi 3, okay, segi 3, formula dia apa? Formula dia panjang darab tinggi lah. Okay, tinggi. Tinggi. Contohnya segi 3 bersudut tegaan. Contoh macam ni kan. So sini A ni panjang, B ni tinggi. So sorry, maaf Allah, lupa. Patut macam missing sesuatu. 1/2. Okay, 1/2 darab panjang darab tinggi. So kat sini 1/2 darab A darab B. A dengan B tu nombor apa? Ikutlah soalan tu dia bagi nombor apa. Okay, formula luas ni kena ingat. Hasilnya unit dia kena ada persegi. Contoh sentimeter, sentimeter persegi. Wah. Sentimeter persegi. Ni dua kecil ni kena ada. Kalau luas, kalau isi padu dia 3 kecil. Maksudnya padu. Okay, ikut dia nak suruh kira luas ataupun isi padu. Okay. Okay, habis bawah ni rasa sama je. Okay, sama macam atas yang pektograf tu. Cuma soalan yang B ni antum kena lukis sikit lah. Okay, lukis bentuk pensel ni. Okay, ada suruh lukis. Lengkapkan pektograf. Lukis ni macam Ustaz buat ni. Bentuk pensel. Antum lukislah cantik. Okay, Ustaz lukis guna benda lah ni. Susah nak kawal pen benda ni bagi cantik. So antum lukis cantik. Bentuk kalau dia suruh, dia bagi logo ataupun simbol pensel lah. Simbol orang lah. Kalau simbol bulatan sajalah. Okay, ikut simbol apa dia bagi. So habis berapa batang kira yang ada tu, so tambah saja. Kita dah kira semua ni 6, 12, 6, 8. Tambah semualah. Okay, selesai yang ni. Baik lagi. Ini pun melibatkan kadaran juga. Okay, sama juga kadaran. Bilangan dia pecahan lah. Dia nak pecahan. Ingat kalau pecahan dah dapat macam ni, kalau boleh kecilkan, Tak boleh, biar saja. Okay, selesai.
Lagi, alhamdulillah habis. So itu sahaja untuk video ulang kaji kali ni. Pantas, cepat, ringkas dan padat. Sebab apa? Sebab kita dah ulang kaji benda ni banyak kali dalam kelas kan, berulang dalam kelas. So ini last lah. Last sebelum untuk periksa. So insyaAllah lebih jelas. Kalau tak jelas, pause ataupun ulang balik, insyaAllah. Itu saja, insyaAllah Ustaz doakan supaya antum berjaya, dipermudahkan untuk menjawab periksa pasar. Ditenangkan jiwa tu, relax, tenang, jangan fikir lebih-lebih, jangan overthinking, jangan berangan, tak nak berangan tak nak. Jangan tengok orang lain, tak perlu hiraukan dulu orang lain. Waktu periksa ni kita fokus kita punya soalan saja. Ingat yang antum kena buat adalah ingat apa yang Ustaz ajar. Cuba bayangkan apa yang Ustaz cakap kan dalam kelas apa semua tu. Ingat yang tu saja, fokus yang tu saja. Ingat kita ada target, kita ada matlamat, kita tak nak lagi banyak gagal, kita nak lebih banyak yang dapat A. Siapa yang sebelum ni C, jadikan B ataupun A. Kalau tak boleh B, A pun jadilah. Siapa yang gagal sebelum ni, jadikan C atau B. Tak boleh C, B pun okey lah. InsyaAllah. Baik, itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah semoga dimudahkan urusan antum. Dilimpahkan ilham kan, apa nama tu, idea-idea insyaAllah waktu yang antum perlukan. Semoga Allah bantu antum insyaAllah. Baik, ingat doa jangan lupa. Usaha dah. Ini last usaha kita. Sebenarnya doa dan buat je. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.